series Stranger Things season 5 finale, I have to say the Duffer Brothers dropped the ball. Nampak sangat dia orang tak ada idea macam mana nak tutupkan series Stranger Things ni yang dia orang dah bina selama 5 season. And bila kau tengok dia punya the making of tu, lagi kau nampak tiba-tiba dalam tab dia ada guna ChatGPT lah apalah macam. Guys, korang dah dibayar berjuta-juta and korang contradict yourself banyak kali dalam finale ni. Tiba-tiba kau introduce adik siapa dah, lepas tu dia jadi fokus utama. Kemudian fighting dekat dunia yang tak ada Demogorgon langsung. Aku rasa sedih lah sebagai fan Stranger Things selama 5 season. Untuk ni je finale kita dapat. Maybe the last 30 minit tu memang cantik lah. Kau tie up everything, kau bagi rasa nostalgia, kau bagi rasa yang diorang dah dewasa, diorang going to college, going to university. Tapi the final fight tu tak worth it lah. Yang kita dah dijanjikan selama 5 season, nak lawan Mind Flayer, nak lawan dengan Mamat jahat tu pun macam mati bodoh je. Lepas tu mati dengan Winona Ryder pula tu. Aku tak boleh terima tu. Pada aku finale Stranger Things season 5 was pretty bullshit. Dan pada aku this is the new Game of Thrones finale sampah, ataupun this is the new Lost finale sampah juga. Final season pun quality naik turun effectively lebih daripada 60% sampah. Dia samalah aku geng Nick yang tak suka dengan dia punya finale. And aku sangat terkejut sebab dia tak nampak tanda-tanda nak jadi macam ni tau. Yang aku tak suka ni. Macam Game of Thrones, 1-2 seasons before the final season kau dah nampak tau macam oh no, kita dah mula terlajak dari buku, dia orang ni dah palatau dia orang bullshit kan. Tapi yang ni bukannya, it's not based on a book, it's your original story. So kau ada the privilege or the advantage of kau dah boleh wrap it up however you want coherently tau. Tapi somehow benda tu tak berlaku. And in fact aku tak ingat bila last aku tengok finale yang ada banyak gila benda yang aku tak suka. So macam aku tak suka Game of Thrones, yes. Tapi macam aku sangat tak suka one or two tapi big things yang aku rasa menggagalkan Game of Thrones tu. Tapi macam Stranger Things ni, aku banyak gila benda yang aku tak suka ada dalam dunia finale tu. So one thing yang aku tak suka tu is kalau korang selalu tengok aku review movie kan, korang merendahkan korang punya threat. Bila korang rendahkan threat yang kau sendiri dah establish, aku susah nak immerse, nak percaya korang punya danger and appreciate korang punya kemenangan. Aku rasa benda ni simple tau. Macam Nick cakap tadi lah, dulu seko Demogorgon pun alamak, oh my god, apa ni. Kau pergi final battle ke sarang dia, seko pun tak ada. Yang bats yang bunuh Eddie tu pun seko pun tak ada. And not to mention, bila kau actually encounter Demogorgon, ni lagi satu benda yang korang tahu aku selalu complain, power levels. 10 military tembak Demogorgon tak mampus. Sekali some fucking housewife dengan botol wine dapat rumble dengan seko Demogorgon, tak ada hal tau. So macam apa benda semua ni? Bodoh Aku susah nak hadam tau. And not to mention bila dia dah macam finale ni, kalau kau nak tahu, aku pun tak habis tengok Harry Potter tau. Aku jadi potong steam lepas dia orang dah jadi dewasa. Tiba-tiba jadi, oh my god, serious, oh my god, darknya cerita ni, oh my god, mati-mati. Macam, what? You kids show. Kau macam rumah sukan, pergi sekolah, magic, stay that way. That's why orang suka cerita kau. So macam Stranger Things, aku ada same problem yang ni macam ni, kau nak buat ni cerita macam The Goonies kan, macam budak-budak lah, jumpa monster lah apa semua. Tiba-tiba somehow kat ujung macam diorang semua ni jadi Avengers tau. So aku susah nak immerse pasal kau punya Avengers line up terdiri daripada Nancy yang bunuh banyak military tu. Nancy tu nampak lagi ringan dari senapang yang dia duk carry tu. Macam mana aku nak, dia lah paling badass. Lepas tu ada apa, budak-budak gemuk tu tunjuk jari kat Vecna lah, dengan yang apa Holly lah, apa benda macam budak-budak kecil, ayam-ayam kan, monster kaiju sebesar Ultraman, tikam-tikam dengan galah je. Lepas tu military langsung tak boleh buat apa.
Aku tak boleh nak turn off otak aku serendah tu. Tak boleh. Aku tak dapat. Aku cuba. Tak boleh. So macam you insulting our intelligence. On one hand kau nak buat ni cerita budak-budak. Tapi on another hand kau nak buat cerita ni dark, adult. Ni ada mati apa semua. Bila kau marry dia tu dia jadi tak kena. So dia jadilah situasi di mana berapa battalion askar tak boleh lawan satu Demogorgon, and apa budak-budak bunuh kaiju sebesar gunung. So I'm supposed to believe korang was in danger. I'm supposed to rasa kemenangan korang ada pay off. Dah tu semua all the macam very poor writing, plot holes semua tak ada cerita lah. And the best part, yet another thing yang aku tak suka, kau buat finale ni macam kau tak ada masa tau. Tergesa-gesa just nak wrap up semua benda ni semua sebab tak ada masa. And yet kau spend a whole episode pasal a gay confession. Kau cakap tak ada time. Aku nak tengok sci-fi bang. Aku tak peduli lah kau nak sontot belakang ke depan ke. I don't give a shit. Aku nak tengok alien, aku nak tengok monster. Benda tu pasal nak cerita dia suka sontot bontot, lagi panjang dia fight dia orang lawan Mind Flayer. Apa benda aku tengah tengok ni? Dah tu kau nak aku suka kan? Memang tak ah. So FU Stranger Things, kau memang jadi sama bangsat dengan ending Game of Thrones lah. So itu verdict aku untuk Stranger Things. Ya, aku pun setuju dengan Munif dan aku rasa Stranger Things finale ni adalah shit of the week untuk segmen ini. It really let down the fans. Dan banyak fans nak cuba cover lah, oh the last 2 minute tu buat aku menangis. Yeah, but the storyline for the whole of season 5 banyak wasted moments. Aku ada one thing, ni benda last aku nak tambah pasal Stranger Things benda yang sangat irony episod rahsia yang semua orang duk gelabah titik pasal episod rahsia kan. Aku dengan Nick dan yang sewaktu dengannya, kita memang tak suka finale Stranger Things bodoh ni. The funny part is that semua orang yang suka pula finale Stranger Things ni, dia orang yang paling berharap ada episod rahsia untuk menjelaskan segalanya ni. So Macam even orang yang suka, even orang yang suka final season ni, dia orang kena admit yang writing ni punyalah teruk sampai mesti ada secret episode sebenarnya. Ini mesti disengajakan. Takkanlah Duffer Brothers sebodoh ni. And then boom, tak ada pun secret episode. Dia sebodoh tu. Even yang suka Stranger Things pun korang duk berharap ada episode extra. So I rest my case. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.